Baik, kita teruskan kayuhan dari Masjid Tuan Tulis tadi. Kita sambung lagi perjalanan. Perjalanan agak menarik, jalan rata, pemandangan cantik, ada bukit sikit-sikit, biasalah. Dan nanti kita akan pergi tempat yang menarik, iaitu Masjid Warisan. Cantik mesti disebut. Singgah sekejap tadi. Kiri, kanan. Dalam perjalanan mendaki ni terlintas untuk pergi ke Masjid Warisan. Namanya Masjid Warisan. Jadi kami pun patah balik masuk ke kiri dan akan jumpa nanti ada satu masjid kayu yang sangat cantik lah, ya. Diwakilkan sebagai Masjid Warisan, sangat unik, tapi mungkin tak digunakan lah sebab masjid lama kan. Ada pun tentang dengan masjid tu, ada masjid baru yang cantik, ada selesa berada di bawah daripada Masjid Warisan tersebut. Nanti kita jumpa nanti. Okey, dah nampak kan? Sebelah kiri tu ada masjid lama yang saya sebut tadi. Kayu, terjaga jugalah, tapi rasa dah tak digunakan lagi. Cantik mestinya, penuh dengan seni. Dan di seberangnya ada masjid barulah yang sedang digunakan. Masjid yang lama ni memang tak digunakan lah. Sini banner nama demikianlah, masjid dijaga oleh pihak Jabatan Agama ataupun pihak yang berwajib. Ambil info situ lah tadi. Naik situ, naik. Oh itu. Terus. Baik, di depan tu ada seorang makcik kan, ataupun kalau anak-anak muda panggil Wan lah. Ada seorang sambil bertongkat. Bila ditanya dari mana, katanya dari masjid lah, daripada belajar mengaji. Bagus makcik ni, walaupun dah tua tapi masih lagi sihat, istiqomah, belajar mengaji. Diharapkan jadi contoh teladan lah kepada anak-anak muda yang lain, insyaAllah. Perlahan-lahan, insyaAllah. Dah, bismillah. Pokoklah boleh. Ini sebenarnya mendaki ni, mendaki. Okay, bagi laluan daripada saya untuk saya kayuh dan perlahan insya-Allah. Dah merasa begini nak cukup kan. Ya, konsepnya adalah kayuh setakat mana yang mampu, perlahan-lahan insya-Allah boleh sampai. Okey, dah sampai ke puncak. Dan sebenarnya jalan ni adalah jalan asal. Jalan asal yang kami patah balik tadi. Ada mercu kat sini, nama tempat tersebut. Dan sebenarnya mercu ni hanyalah beberapa meter saja daripada tempat yang kami patah balik tadi. Tak jauh pun, tapi saja ikut jalan jauh sebab nak tengok Masjid Warisan yang saya tunjukkan tadi. Okey, ini nama kampung ni kan, Kampung Kuala Serdang. Tempat yang kami patah balik tadi tak jauh, depan saja, sikit saja, tak jauh pun. Kalau kamera dah boyong ayang kiri kanan ni, faham-faham je lah ya. Maksudnya ini adalah mendaki, sangat meletihkan, tapi perlahan alhamdulillah sampai juga ke puncak. Rehat lagi. Okey.
30 km sudah. 30. Tak rasa. Ni kalau seorang ni dah balik sampai rumah dah ni. Sambil tu untuk makluman, kita dari makam Tuan Turis tadi sebenarnya kita telah melengkapi beberapa kawasan lah. Yang pertamanya pastinya adalah Pekan Tanjung Ipoh sendiri. Kemudian selepas tu Pekan Kuala Pilah, kerana kita tak lalu Pekan Kuala Pilah, kita masuk ke kiri, lalu ikut Ampang Tinggi, dan seterusnya lepas Ampang Tinggi tu adalah Pekan Kuala Pilah, pun kita tak masuk Pekan Kuala Pilah. Kita keluar selepas daripada Pekan Kuala Pilah, iaitu dinamakan sebagai Ulu Gentam. Ulu Gentam, kita akan keluar di Ulu Gentam nanti insyaAllah saya akan tunjukkan di mana tempat kita keluar di Ulu Gentam tersebut, insyaAllah. Betul? Baik, di depan kita nanti sebelah kanan nampak tu ada bangunan, bangunan besar. Itu adalah Kolej Yayasan Negeri Sembilan yang menawarkan beberapa program lah. Antaranya adalah tentang pendawaian elektrik, penyelenggaraan kenderaan otomotif kan, liquor fashion, kaunter hadapan dan juga kulineri. Di semasa mengayuh tu adalah beberapa orang pelajar yang saya lihat mereka keluar dari kawasan kolej tersebut. Mereka akan rehat, rupanya masih dalam belajar. Mereka bukannya berehat tapi ada program memasak. Mantap. Okey. Oh, tadi ni. Plus. Baik, sebelah kiri kita Grand Naman Gentam, destinasi perkahwinan. Nah, dalam ni ada dewan sebenarnya. Kalau nak buat pergi kahwin ke, high tea ke, boleh. Agak menarik juga tempatnya. Seperti biasa, masa ni musim durian. Ada orang jual durian tepi jalan, tapi kami tak singgah lah. Sebab bukan ini matlamat kami. Nak kayuh dan terus kayuh. InsyaAllah depan nanti kami akan singgah di Petronas lah untuk top up air, lihat sekejap untuk teruskan dan seterusnya. Ini Petronas Beting di Kuala Pilah. Hidup. Dia je mampu. Ha? Alhamdulillah, selepas berehat dan solat, kami teruskan perjalanan dan kali ini
rehat sebentar, singgah sebentar ke mercu ataupun batu tanda Kampung Pasir Ambo. Kampung Pasir Ambo ni saya pernah singgah di sini, berbasikal dengan kawan-kawan dari sekolah menengah Agama Haji Muhammad. Antara laluan kami adalah Kampung Pasir Ambo ni. Maknanya saya pernah lalu kat sini dulu berbasikal dan mengenangkan pernah lalu, maka saya pun singgahlah ke sini dengan Ustaz Azizi untuk kami ambil gambar batu tanda selamat datang ke Kampung Pasir Ambo. Bang lalu. Untuk korban ni, kawasan ni memang kawasan kampung. Jelas kelihatan kawalan lembu banyak, 20-30 ekor. Agak membimbangkan sebab ada lembu besar yang asyik berdenung pada kami. Risau takut dia tak boleh kawal keadaan kan. Tapi alhamdulillah kami dapat lalu dengan aman. Cuma kena elak-elak sikit lah. Selain daripada berhati-hati dengan lembu, adalah dengan tahi lembu juga. Ada banyak lembu yang kami lalui. Kambing tak ada masalah, balik kecil kan, tak takut. Tapi lembu ni agak membimbangkan lah. Di depan sana ada sekolah sekolah kebangsaan Pasir Ambo. Kecil saja sekolahnya. Sebelah kiri ada padang sebelah kanan, dan tetap tak boleh lari dari lembu lah. Depan sana tu nampak ada lembu kan. Tapi alhamdulillah kami selamatlah, walaupun ada seekor dua lembu tu yang tanduk dia besar dan merenung semacam pada kami. Rupa-rupanya mereka mungkin takut dengan basikal kot, jadi lari ke sebelah yang lain. Kalkun lah. Di depan tu ada pondok menunggu bas. Kami berhenti rehat kat situ. Kebetulan tuan rumah di depan pondok bas tu adalah seorang guru yang mengajar di SMK Bandar Baru Serting, dan beliau juga adalah seorang cyclist. Ada basikal mountain bike ada, road bike pun ada, dan katanya selalu jugalah kayu basikal dan dengan anak-anak. Dia beg ni tu siapa tak ada ni ah. Assalamualaikum. Tumpang jap. Rat dari mana ni? Ada. Dari Seremban. Dari Seremban. Ha. Pergi Tengkek. Pergi Tengkek tadi? Dah, baru nak pergi. Oh, baru nak pergi. Masjid Keriah Kampung Sungai Talan. Bapa Gaya sedang dibina gelanggang untuk remaja beriadah. Bagus ya, boleh merapatkan sesiapa yang mengunjungi masjid untuk beriadah dan sebaliknya. Tentang Padang Lebar. Wow. Tentang Padang Lebar. Okey, dah. Cuba air. Seperti yang saya sebut awal-awal video tadi, bahawa perjalanan kami dari Tanjung Ipoh tidak akan melalui Kuala Pilah ataupun Batu Kikir, kerana kita akan ikut jalan dalam sepenuhnya. Dan dari Kampung Sungai Talan tadi adalah kami lalu ke jalan Kampung Terentang, kemudian ke Padang Lebar. Kerana homestay kami terletak di Kampung Sungai Jelutong.
Jadi inilah laluan yang kami lalui sepanjang sebelah petang dari kampung Seri Jemapuh tadi hinggalah sekarang ke Terentang. Jadi rehat dulu sebab sangat letih dan juga kekurangan air. Yang sedang melayan kami itu namanya Falahim, bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol. Dan bila saya tanyakan adakah beliau mengenali Cikgu Zakwan yang sebelum ni mengajar di SMA Ulu Jempol dan sekarang mengajar di Semamu, tempat saya mengajar sebelum ni, beliau kata beliau kenal. Jadi yang baju hitam tu namanya Falahim, bekas pelajar SMA Ulu Jempol. Banyaklah sembang dengan dia sepanjang kami berehat di situ. Alhamdulillah dapat perkena air tebu sejuk, memang sangat sedap dan mendegakan dah. Dalam cuaca yang sangat panas pada petang dan sepanjang perjalanan. Ni sekolah buat sekolah depannya. Lebar. Alhamdulillah hampir sampai ke kampung Sungai Jerutung, di mana terletaknya homestay yang kami akan bermalam. Sebelah kanan sana tu homestay kami, depannya ada kem pusako yang sangat makruf lah dalam kalangan yang guru dan juga murid-murid di Negeri Sembilan. Okey, kami akan ke kanan nanti untuk ke homestay. Ini saja lejak ke depan untuk pergi ke Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol. Sekian, Assalamualaikum.